believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ahli kubur dari kalangan orang yang beriman. Semoga Allah merahmati kamu semua. InsyaAllah kami pula akan menyusul nanti. Kami memohon kesempatan untuk kamu dan diri kami juga. Okay? So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku berada di kampung Pulau Sayok. Okay? Aku akan cuba spot ni. Aku tak pernah try lagi. So, kita tengok kita boleh dapat apa kat sini ya. Depan sana ada Pulau Sayok. Jadi aku ingat aku nak mancing dekat belah sana yang tepi tu. Okey. Ayak pun masih surut, baru nak tekan naik. So kita siap-siap barang dan kita akan berjalan ke sana lah. Okey. Stay tune geng. Duduk jalan ni, duduk cari kak kan. Nampak ramai duduk mengai. Duduk cari kak kokok ada ladung. Tak nampak lagi. Sekejap boleh ladung macam ni. Okey. Rasanya kita berlabur kat sini kot tu. Spot sini nampak cun lah ni. Sini ataupun sana. Kita try sini dulu. Ni pun paduk elok ah. Okay, kita dah sampai spot. So kita akan mancing kat sini ya. Okay, kita try. Tak pernah mai. Lah. Tak tahu dalam ni ada ikan apa. Memang kata zero knowledge kat sini ya. Try bawa udang hidup lah ni. Sebab ada 30 ekor. Kita cuba tengok. Hari ni ingat nak mancing sat lah kan. Baik esok je. Jadi tak boleh lama-lama sini ya. Okay. Itu geng. Let's go. Another one. Anak ayam tu. Another one. Wih. Another one. Kita tepi tengok. Ramai. Nampaknya ada orang kat kawasan ni. Oh, serat. Oh, serat. Oh, tanda. Oh, mantap. Alhamdulillah. Serat pertama adalah tanda.
Strike ni. Oh, campur ni. Kan kerapu. Kerapu comelnya. Besar ni rupanya ikan kerapu nak makan aku punya umpan. Comel sangat. Okey, dapat umang sekok Ustaz, pergi cari. Dapat sekok mau umang. Kita try tengok. Ni. Mau umang ni. Tak tahu. Kita try kan. Kasak. Kasak. Wish, kasak wih. Ya Allah. Apa ni? Patipu. Kasak ni, kasak. Ui. Di kampung ni. Dah dapat. Oh. Strike yang ketiga adalah patipu. Dia makan umang-umang tu. Tak lah. Ha? Benda apa? Patipu. Makan umang-umang sia. Try makan, tak nak makan? Pakai ni umang-umang sah? Oh. Tok tu. Okay geng, so sekarang dah pukul 11. Brother ni pun dah balik. Dah satu seorang brother Sat main fishing sekali. Dia pun dah balik. So aku masih kat sini. Dah lagi kot 10 ekor udang. So sekarang mata ikan tak mau makan. Kita santai-santai dulu lah. Oh, sambil tengok pemandangan. Okay. Aduh, aku punya jari. Ni, oh batu. Masih ni. Hampir terbabas. Okey. Mau basah. Yes. Mantap, mantap. Susah. Alhamdulillah strike keempat adalah ikan kerapu. Ya, boleh ada tak ada. Umpan duk tunggu ayah surut. Ayah surut kita balik ya. Tak nampak pula kampung.
Strike kerapu comel. Hehe. Jom cek umpan. Bukan, takut ada penyambung bawah tu. Penyambung tabus. Aduh, nampak. Ni lah penyambung tabus. Petam. Serat. Yup. Masuk batu pula. Aduh. Aduh, sayangnya. Putui. Masuk batu pula Ustaz. Tu kasak tu. Kasak sikit tu. Try. Uish. Ada ni lagi. Kasak ni ya. Ya. Bagi besar sikit ui mak ang. Pergi panggil mak ang. Okay geng, so sampai di situ saja lah video untuk kali ni, trip solo dekat depan dengan Pulau Sayak. Okay, dekat Indah Kubok. So gerak dulu balik. Ayat pun dah surut sikit, dah boleh jalan pun noh. So jumpa lagi di next trip. Assalamualaikum. No. Aduh, kok mana ni? Entah kat mana ni. Berak tu. Rak. Pelan-pelan. Esok nak kerja, jangan jatuh. Dia gagak kan. Yes. Sikit sampai. Dalam. Wah. Ni. Besok. One day aku mesti pergi Sayak. One day nanti.